Bismillahirrahmanirrahim. Kemungkinan untuk Sri Kandi Along yang telah lulus Oxford, kalau Allah bagi rezeki, semua tiket percuma. Kalau Allah bagi rezeki. Tadi baca Yasin lah, jangan berhenti. Umi minta baca Yasin je naik. Umi tak janji, tapi kalau yang semua lulus Oxford hari tu, pada tahun 2024, berapa belas orang, kemungkinan semua akan Umi tolak ke umrah. Semua tiket percuma. Umi nak cakap tu je. Tapi andainya Umi tak larat, Umi tak sempat, Umi tak mampu, Umi tak diizinkan Allah, maka Umi bertolak hanya bawa Hani dengan Balqis saja. Itu pun paling Umi dah bantai dah. Umi macam kena cari modal dah. Nanti Balqis dengan Hani, Umi akan sponsor. Kemungkinan Umi akan tarik pada dengan stokis lain lah, Darling ataupun siapa yang akan jadi stokis, Umi akan tarik. Bagi stokis, kita bukan bagi dia percuma, tapi dia berusaha. Kita bagi dia produk, dia berusaha. Dia berusaha. Bagaimana berusahanya Ani dengan Balqis. Kita akan tarik. Tak ada usaha, kita tak bawa. Kena bayar sendiri. Macam tu. Adakah Umi mampu? Umi tak mampu, tapi Allah tu maha mampu. Allah tu maha kaya. Allah tu maha mengetahui. Kalau Allah kata kun, maka terjadilah. Buatlah kerana Allah. Buatlah nak menyelamatkan Anga-Anga. Nak menyelamatkan Along-Along semua. Nak mendoakan muslimin muslimat. Aku nak pergi ya Allah. Aku nak mendoakan muslimin muslimat ya Allah. Mudah-mudahan mereka boleh sembahyang. Mudah-mudahan mereka boleh berpuasa. Mudah-mudahan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezeki mereka melimpah-limpah, diberikan kesihatan, dikeluarkan daripada gangguan-gangguan yang kita tidak tahu. Dia ampunkan dosa-dosa keturunan mereka ya Allah, daripada ibu dan ayah, daripada suami ibu dan ayah, dan keturunan-keturunan akan datang. Jika korang ikut belakang Umi, bantu Umi betul-betul sebagaimana Hani membantu Umi dengan Balqis, insya-Allah. InsyaAllah. Allah tu maha kaya. Dia akan buat Umi yang tak mampu jadi mampu mengumrahkan korang semua.